Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali bersama dalam kuliah Inspirasi Kematian. Inspirasi yang kita perlukan di dalam membentuk dan mencorak kehidupan di dunia bagi keselamatan selepas hari mati kita lah. Kerana selepas kematian ada lagi dunia yang ataupun alam yang perlu kita tempuh, yang memerlukan kepada persiapan dan bekalan ketika kita masih hidup di dunia ini. Baik, kita telah mula masuk kepada untuk mentadabbur suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah? Sebab kita telah terangkan sebelum ini bahawa suratul Fatihah adalah ummul Quran, adalah ummul kitab. Artinya dia menjadi induk kepada Al-Quran, dia menjadi induk kepada isi kandungan Quran, dan dia menjadi kunci kepada bagaimana kita dapat memahami Al-Quran itu sendiri. Oleh kerana itulah kita melihat bagaimana surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus 7 ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah dan di awal-awal perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu kertas, ibaratnya satu kertas kerja utama lah. Kertas utama yang menjadi asas kepada keseluruhan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada seluruh alam. Oleh kerana itulah nanti kita akan melihat dalam suratul Fatihah segala pokok-pokok ataupun asas-asas penting dalam agama itu dibicarakan di dalam Al-Quran, sama ada secara tersurat maupun yang tersirat. Baik, dalam kuliah yang lepas kita telah mula juga mentadabbur apa yang dikatakan lafaz al-isti'azah. Al-isti'azah maknanya lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan pertolongan Allah daripada gangguan, daripada hasutan syaitan yang dirjam. Maknanya al-isti'azah yang dihukumkan sunat untuk kita membacanya setiap kali kita mahu membaca Al-Quran. Ianya menjadi satu amalan yang penting untuk memelihara diri kita daripada gangguan-gangguan syaitan yang sentiasa berusaha untuk menghalang hidayah dan petunjuk sampai kepada hati manusia. Kerana Al-Quran ini dibaca adalah untuk tujuan mendapat petunjuk. Al-Quran kita tadabbur untuk kita mendapat panduan, mendapat mau'izah, nasihat, mendapat syifa, penawar, mendapat sentuhan rahmat Allah Ta'ala. Maka kita tidak mahu perkara itu terhalang disebabkan oleh usaha jahat syaitan yang sentiasa berusaha menjauhkan kita daripada petunjuk. Oleh kerana itulah bukan sekadar membaca lafaz al-isti'azah, bahkan dalam hidup kita ni pun, sepanjang hidup kita seharian, daripada pagi sampailah ke malam, seminggu lepas seminggu, bulan lepas bulan, sampailah tahun lepas tahun, hinggalah kita mati, memanglah kita sentiasa memerlukan al-isti'azah, memerlukan perlindungan Allah.
Kerana kita takkan mampu menghadapi kejahatan syaitan yang begitu tegar memusuhi kita, yang begitu tegar nak menjauhkan kita daripada rahmat dan juga kasih sayang serta petunjuk Allah. Kita takkan mampu hadapi kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah dalam kehidupan harian kita pun kita mestilah sentiasa berusaha isti'azah kepada Allah Taala agar gangguan syaitan yang sentiasa berlaku itu akan dapat kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim, yakni ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, tuntutan yang pertama di dalam ayat yang pertama ini ialah wajib kita berusaha untuk membacanya dengan betul. Kerana menurut pegangan dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri, mazhab yang kita peganglah, terutamanya di negara kita ni, dalam pegangan mazhab Syafi'i, ayat ini, yakni ayat Bismillahirrahmanirrahim, adalah merupakan ayat yang pertama daripada suratul Fatihah. Ini berarti oleh kerana suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah adalah rukun qauli, rukun yang wajib kita baca, yang wajib dibaca dengan suara yang didengari, paling tidak didengari oleh telinga kita sendiri. Bila mana ianya merupakan rukun qauli, maka ianya wajib dibaca dengan betul. Maksud baca dengan betulnya ialah dengan membaca makhraj ataupun sebutan-sebutan huruf-huruf yang ada dalam ayat ini dengan betul. Yang kedua ialah membaca dengan hukum yang betul. Hukum-hukum yang maknanya dalam hukum tajwid yang betul lah. Kerana kalaulah kita membaca ayat ini dengan salah, contohnya makhraj huruf yang salah sehingga berubah huruf, maka dia boleh menyebabkan kepada tidak sahnya ayat ini dibaca, dan dia akan ada implikasi kepada tidak sahnya salat kita kerana bacaan suratul Fatihah kita tidak sah. Bagaimana cara membaca yang betul? Cuba kita dengar, kita dengar dan cuba kita perhatikan. Baik, bacaan yang betul ialah kita baca kalau ikut biasa Abi mengajar, kita baca ikut dia punya rumah dia. Macam mana nak kata dengan rumah tu? Contohnya, kalau dulu-dulu masa orang Melayu kita belajar kan, kita mengeja kan. Kita mengeja kan. Contohnya ba sin mati bawah bis. Ba maknanya huruf ba, dia punya makhraj ba, kemudian sin, huruf sin, ba mati, ba sin mati bawah bis. Jadi kena jelas bunyi bis. Dia wa ni dia hurufnya dekat bibir je. Dia tutup bibir tu ringan je, bukan ba dia wa. Wa dia nipis je. Wa dia hampir-hampir macam bunyi V, tapi bukan V, dia ba. Wa. Jadi kita baca bis. Bis. Kemudian mim, alif, lam, sabdu bawah mil. Bismil. Itu pun kena sebut dengan jelas. Tak boleh baca bismiu ke, tak boleh. Jadi mil, bismil. Kemudian lam, alif atas la. Tu ada alif kecil sebenarnya. Walaupun mungkin dia tak nampak ada baris ada alif, tapi situ sebenarnya kena baca panjang, satu dua harakat. Jadi la, bismillah. Kemudian
Ha, alif, lam, ra, sabdu bawah hir. Hir. Bismillahir. Nampak? Ha, itu dia. Kemudian roha mati atas roh. Roh. Ha, bukan ha, bukan kha. Dia ha. Ha ni dia huruf halqum. Huruf halqum ni ada berapa? Siapa ingat huruf halqum ada berapa? Huruf halqum ada berapa? Siapa lupa? Ha. Siapa ingat tak angkat tangan? Siapa lupa? Tak angkat tangan juga. Tak payah tanya chat GPT lah. Ha. Okey, huruf halqum ada kat sini, ada hamzah kat pangkal. Dengan ha, dengan ha simpun. Kat tengah-tengah ada ha. Ha dengan ain. Ha dengan ain. Kat ujung ni ada ghain. Ghain dengan kha. Okey, jadi ada 6 huruf. Ha kat mana? Dekat tengah-tengah. Ha. Kalau kita nak sebut ha, tiba-tiba keluar daripada bawah jadi ha. Ha, alham, itu salah. Kalau kita nak sebut ha, tiba-tiba keluar daripada hujung ni jadi kha, alkham, itu salah pun juga. Itu dah berubah huruf. Kan? Alkham ada salah. Jadi yang betulnya kena kat tengah-tengah. Ha. Ha kat sini. Baik. Jadi roha mati atas roh. Dia bukan rah, dia roh. Sebab ra tu dia bunyi je ra. Bukan ra, dia ra. Tebal tebal ra. Jadi roha mati atas roh. Jadi kita dah dapat apa? Bismillahirrah. Okey, kemudian mim alif atas ma 2 harakat. Ma, kemudian nun alif lam ra sabdu bawah nir. Nir bukan niu, bukan niu, dia nir. Nir. Kemudian ra atas ra. Ra, jangan roh, ra aja. Nir ra. Kemudian ha ya bawah hi, mim bawah mi. Okey, jadi kita cuba cek balik satu demi satu ikut rumah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuma bila kita wakaf him, boleh dua harakat, boleh 4 harakat, boleh sampai 6 harakat. Okey. Jadi maknanya itu cara nak sebut secara jelas, secara tertil. Jelas, tertil ni makna jelas dan sebutan satu persatu, perlahan-lahan. Jangan kita baca bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Sebab kalau kita baca tak kena makhraj, tak kena huruf, berubah huruf. Contohnya orang baca bismillahirrahmanirrahim, atau orang baca bismillahirrahmanirrahim, dia berubah ha. Maka bila berubah ha, tak sah bacaan. Melibatkan perubahan huruf boleh jadi tidak sah. Baik. Jadi kita cuba baca sama-sama. Saya ambil baca, yang lain ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Jadi itu tuntutan yang pertama. Tuntutan yang pertama untuk suratul Fatihah memang wajib kita belajar bacaannya dengan betul. Yang terlebih baik sebenarnya sepatutnya Abi nak kena dengar setiap orang baca. Yang terbaik. Abi kena dengar seorang dengan seorang baca yang terbaik. Tapi bila sebut tu semua dah kecut perut kan. Rasa macam tekak ada kering kan. Tak apa.
Itu atas permintaan lah. Kalau rasa ada yang nak memperdengarkan bacaan, besok kita dah baca selesai sampai 7 ayat, okey, nak perdengarkan bacaan untuk menstasahihkan, mengesahkan bacaan masing-masing, bolehlah, nak call ke, nak video call ke, nak audio call ke, nak Skype ke, nak apa tu boleh, insya-Allah. Baik, selesai. Baik, jadi menurut pegangan dalam mazhab Asy-Syafi'i kita, ayat ini termasuk dalam surah Fatihah, iaitu sebagai ayat yang pertama. Ini berarti kalau kita jadi tok imam, jadi tok imam dalam mazhab Syafi'i, kita kena mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaan secara jahar, kita kena perdengarkanlah. Kena perdengarkan sebab dia ayat yang pertama. Kalau dalam mazhab-mazhab lain, ada yang mereka berpandangan dia bukan ayat daripada suratul Fatihah. Sebab itulah ada pandangan di pada mazhab lain yang mengatakan suratul Fatihah bermula daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bahasan para ulama, bahasan secara ilmiah, ada sandarannya, tak ada masalah. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang orang yang bermazhab lain, contohnya kita pergi Mekah, Madinah, orang sana bermazhab lain, mazhab Hambali contohnya, jadi imam. Dia akan jadi imam, biasanya dia akan Allahu Akbar, dia diam sekejap, lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim secara terang, secara jelas. Adakah kita boleh ikut? Jawabnya boleh ikut. Sebab apa? Sebenarnya dia membaca. Dia juga meraihkan semua mazhab, dia baca tapi secara perlahan. Secara perlahan. Maknanya kita masih boleh ikutlah. Tak ada masalah. Baik. Jadi dalam ayat ni kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala perkenalkan dirinya dengan 3 nama dia. 3 nama dia yang selalu dia ulang-ulangkan dan sangat dia ulang-ulangkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Ta'ala ni dia nak kita kenal dia dengan nama ni. Apakah nama tu? Yang pertama Allah, yang disebut juga sebagai Ismul A'zam, nama yang paling agung. Itu yang dikatakan Allah, nama yang paling agung. Yang kedua, nama Allah yang diperkenalkan di sini ialah Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya yang Maha Pemberi ataupun yang Maha Pemurah. Dan yang ketiga ialah Ar-Rahim, yang mana makna Ar-Rahim yang Maha Penyayang ataupun yang Maha Pengasihan. Jadi kalau kita rajin baca Quran, memang sepatut kita rajin baca Quran lah kan. Kita akan banyak jumpa nama-nama ni berulang-ulang, berulang-ulang. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim termasuk dalam nama-nama yang dikatakan Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah Ta'ala yang indah, yang cantik. 99 nama disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 99 nama. Siapa yang menghafaznya dakhala jannah, masuk syurga. Maknanya menghafaz, mempelajari, mengetahui maknanya, mengenal Allah dengan nama-nama tersebut, dia boleh membawa kita ke dalam syurga dia. Sebab apa? Sebab kita ingat nama dia, sebab kita kenal nama dia. Kita kenal Allah dengan nama-nama dia. Nama-nama Allah ni, nama-nama Allah yang 99 tu kalau kita belajar, memanglah kalau ada kesempatan kena belajar ayat nama-nama tu ya. Barulah kita kenal Allah Ta'ala ni macam mana. Nama-nama Allah yang indah-indah ni, dia menggambarkan sifat-sifat Allah yang indah-indah juga. Dia menggambarkan sifat Allah yang indah-indah, sifat-sifat Allah yang sangat mulia, sifat-sifat Allah yang sangat agung. Yang sangat agung. Dia ada 3 kategori
Nama-nama Allah ni pertama, nama-nama yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang indah-indah, yang cantik-cantik. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Yang kedua ialah nama-nama Allah yang dikategorikan sebagai nama-nama yang menggambarkan kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah. Contohnya Al-Alim, Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Al-Hakim, Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Allah Ta'ala ni Al-Khabir, ilmu Allah Ta'ala ni sangat halus. Al-Latif, Allah Ta'ala ni sangat lembut, sangat lembut, sangat sopan orang kata. Ini semua gambaran nama-nama kepada sifat-sifat Allah yang sangat yang sangat cantik, yang sangat mulia, yang sangat sempurna. Dan ada juga nama-nama Allah yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang sangat agung. Contohnya Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Jabbar maknanya Allah Ta'ala ni sangat memaksa. Apa maksud sangat memaksa? Maknanya Allah Ta'ala ni apa yang dia tentukan, apa yang ditentukan, ditakdirkan dan diqadakkan pada manusia, pada makhluk, pasti berlaku. Dan manusia tak dapat nak mengelak. Kalau Allah Ta'ala nakkan berlaku sesuatu pada diri kita, tak ada siapa yang boleh menghalang. Itu namanya Allah Ta'ala ni Maha Al-Jabbar. Allah Ta'ala ni Al-Mutakabbir, yang sangat sombong, yang sangat angkuh. Kenapa dia sombong dan angkuh? Sebab dia yang maha mulia, dia yang maha sempurna. Tak ada yang boleh bersifat angkuh, tak ada yang boleh bersifat sombong ni kecuali Allah, sebab dia yang sempurna, tak ada kekurangan, tak ada tak ada kesilapan, tak ada kekurangan. Macam kita ni manusia tak boleh sombong dan angkuh sebab kita ni serba kekurangan. Sebab tu siapa yang sombong dan angkuh, dia telah mengambil nama Allah. Wal-a'yazubillah. Allah Ta'ala juga perkenalkan diri dia sebagai Al-Muntaqim, yang sangat membalas. Yang sangat membalas. Kat dunia dia beri kita ruang dan peluang. Kau buat salah, taubatlah. Bertaubat. Kau buat salah, istighfarlah. Tak nak juga, degil juga, sombong juga. Mati dalam keadaan tak taubat, masuk neraka, memang kena balas. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala dia perkenalkan nama-nama dia ni supaya apa? Supaya kita kenal dia. Supaya kita kenal dia. Supaya pengenalan kita pada Allah ni bukan sekadar berdasarkan pengetahuan, tetapi dengan perasaan kita. Ini yang kalau kita ingat apa yang telah kita bincang dalam kelas-kelas yang lepas, bila kita solat tu, bila kita solat, kita semayang dalam keadaan kita ni ada perasaan terhadap Allah. Itu dia. Perasaan ketundukan pada Allah, perasaan kehinaan diri pada Allah, perasaan betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita. Barulah bila kita semayang dengan perasaan, orang putih kata dengan feeling lah, barulah dapat khusyuk dalam semayang. Dapat khusyuk dalam semayang, macam kita dapat mesej daripada tunang kita lah kan. Sekarang ramai kita dah tunang, dapat mesej pagi-pagi subuh dah bangun, Assalamualaikum, tak jawab, berdosa kan. Bila kita baca tu apa rasa? Berdegup-degap. Berdegup-degap kan, jantung berdegup-degap. Betul Cik Ustaz Zul? Sebab apa berdegup-degup dalam hati? Sebab kita ada feeling. Yang hantar ni orang special lah. Orang tunang mana tak special, nunggu waktu kan. Jadi begitulah kita dengan Allah sepatutnya. Kita dengan Allah ni memang Allah Ta'ala lagi special sebab dia yang jadikan kita, dia yang jaga kita daripada dalam perut mak, dia jaga kita sampai sekarang. Dia beri kita makan, dia beri kita minum, dia beri kita udara, dia beri kita ilmu, dia beri kita rezeki. Macam-macam dia beri kita. Takkanlah kita tak ada perasaan pada Allah. Sebab itulah orang beriman, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut orang beriman ni wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang ada iman ni,
Orang yang ada iman ni, dalam hati ada iman, asyaddu hubban lillah, bersangatan cinta kasih dia pada Allah. Ini special orang beriman. Ini yang kita nak. Itu. Jadi oleh kerana itulah kita sebagai orang beriman memang kita kena belajar nama-nama Allah. Bukan sekadar kita hafal, bukan sekadar kita tahu makna-maknanya, kita belajar, ya, dan kita ulang-ulangkan, ya, kita sebut-sebutkan supaya apa? Supaya terpasak dalam jiwa kita rasa pengenalan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakanlah, usahakanlah, insya-Allah kita boleh mudah je menghafal nama-nama Allah ni kan. Mudah je, ada lagu dia kan. Kemudian kita wiridkan, kemudian carilah makna-makna je, kemudian bacalah apa dia punya pengertian-pengertian. Mudah-mudahan dia akan dapat membawa perasaan cinta kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni, walaupun dia dikatakan ayat yang pertama dalam suratul Fatihah menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, lafaz ini juga, yakni lafaz bismillahirrahmanirrahim juga disebut sebagai basmalah ataupun tasmiyah. Ini dalam bahasa Arab lah, ya. Kalau maknanya kalau kita biasa dengar orang sebut basmalah, orang sebut tasmiyah, itulah bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah pengertiannya? Bila kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ianya sebenarnya membawa kita kepada satu pengertian. Aku memulakan, yakni membuat sesuatu pekerjaan, seperti membaca Al-Quran, seperti membuat pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik, ya. Seperti memulakan sembahyang ke, seperti memulakan buat kerja di pejabat ke, seperti mula masak di dapur ke, seperti mula basuh baju kat rumah ke, seperti mula naik kenderaan ke, seperti baca memakai pakaian ke, seperti memulakan perjalanan ke, apa saja, amalan yang baik-baik, ya. Maka bila kita buat amalan, nak membuat amalan-amalan tu, maka kita mulakan dengan nama Allah, yakni dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dengan lidah kita, yang mana nama Allah ni dialah juga Ar-Rahman, yakni yang Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Kita sebut nama dia. Bila kita sebut nama Allah ni, maknanya kita sebenarnya kita menggantungkan diri kita pada Allah. Kita menggantungkan diri kita, apa yang kita buat tu pada Allah. Sebab kita yakin bahawa tak akan ada satu pun perkara yang berlaku melainkan dengan kehendak dan dengan izin Allah. Ini satu keyakinan dalam hati kita. Contohlah katakan kita makan, kita makan tu kalaulah tidak dengan kehendak Allah, dengan keizinan Allah, kita tak dapat makan. Kadang-kadang orang dah pegang dah makanan, dah pegang cawan dah, rasa macam itulah rezeki kita kan, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba terjatuh. Kadang-kadang cucu tersepak lah, kadang-kadang anak langgar lah, dah jatuh. Mana tak jadi rezeki kita. Maknanya kita tak boleh confirm ini betul rezeki aku, tak boleh, sebab Allah yang tentukan. Kadang-kadang ada makanan dah masuk mulut dah kunyah dah, tapi kalau bukan rezeki kita, bukan dengan kehendak dan izin Allah, mungkin tersembuh balik lah. Kadang-kadang kita ketawa ke, kita tengok benda yang melucukan, tersembuh balik, keluar balik. Ada orang dah telan masuk perut pun boleh muntah balik. Nak tunjukkan sebenarnya yang menentukan rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah lah, ya, dalam kitab, habis baca dalam kitab lah. Kisah seorang, dia ni orang alim lah. Dia nak test diri dia tentang keyakinan dia terhadap rezeki daripada Allah. Jadi satu hari dia pergi jauh ke tengah laut, ke satu pulau, yang jauh lah kat tengah laut. Tak ada orang, tak ada kampung, tak ada apa. Dia masuk dalam hutan. Dia masuk dalam hutan, kemudian dia cari gua, duduk dalam gua.
Dalam gua ni pula dia tambat, dia ikat diri dia dengan tali. Dan dia tunggu, dia nak tengok ada tak rezeki, ada tak dia dapat rezeki daripada Allah. Dia nak test diri dia sebenarnya. Ditakdirkan, makna ditakdirkan mana Allah yang mentakdirkan. Dan tiba-tiba datanglah sekumpulan lanon. Ini cerita lama, sekarang dah tak ada lanon pun. Cerita lanon datang singgah kat pulau tu. Singgah kat pulau tu, bawa harta, bawa apa. Bukan sekadar singgah kat pulau, masuk ke dalam hutan, masuk ke gua tu. Macam cerita Alibaba bujang lapuk lah kan. Itu dia. Masuk ke dalam dalam gua tu. Kemudian dia nampak seorang yang duduk terikat dekat tiang gua tu. Dia pun heran, ni siapa ni kat tengah-tengah hutan dalam gua ni ada orang pula ni. Kan? Jadi dia tak peduli lah, makan, minum sebagainya. Yang ketua ni nampak macam kesian pada orang ni. Dia kata suruh orang dia pergi makan pada orang ni. Dia letakkan makanan kat tepi. Jadi yang orang yang ikat badan tu dia diam je lah. Sebab badan dia pun terikat, tak boleh nak gerak. Jadi ketua lalu kata, suapkan dia kata. Dia suruh suapkan. Maknanya tanpa dia buka tali tu, dia suruh orang dia suapkan. Bila suap ke mulut orang tu, tiba-tiba orang alim ni ketawa dia kata. Dia ketawa, dia gelak. Dia ketawa, dia gelak dan menyebabkan semua orang heran. Apa salah orang ni dah duduk dalam hutan, dalam gua seorang-seorang, lepas tu ketawa. Dia ketawa kenapa? Dia kata, inilah nak tunjukkan bila rezeki tu ditentukan oleh Allah. Bukannya kita cari, orang datang suap dalam mulut dia. Bila ketentuan Allah tu berlaku. Maknanya kesimpulan ceritanya, tak usah bimbanglah ketentuan Allah. Itu kerja Allah menentukan rezeki. Kita ni janganlah kita buat macam orang alim tu kan. Sebab kita ni bukan alim pun. Nak dapat duit kena kerja dengan SM, kena kerja dengan akademi jiwa hamba kan. Tunggu gaji hujung bulan. Memanglah kena usaha sebab kita ni bukan orang alim. Kita ni bukan tok wali kan. Kita ni orang biasa yang memerlukan kepada usaha dan dan tindakan. Baik. Nak ceritanya, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai seorang hamba Allah, maka kita meyakini bahawa yang menentukan berlaku sesuatu perkara itu ialah Allah. Maka kita gantungkan diri kita, perbuatan kita dengan kudrat, kehendak dan juga dengan keizinan Allah. Bila kita membaca Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ini, aku mulakan kerja ini. Jadi ini adab yang paling penting kita sebagai seorang hamba. Supaya kita sedar diri kita ni hamba, kita nak buat kerja apa pun kita kena mulakan dengan nama Allah. Sebut nama Allah dengan lidah kita dan pada hati kita keyakinan bahawa yang menentukan berlaku satu perkara itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan berlaku gerak dan diam, melainkan semua atas ketentuan Allah. Percayalah bahawa tidak ada sesuatu pun yang berlaku dalam dunia ni yang dikatakan berlaku secara kebetulan, accidentally, kata orang putih. Tak ada perkara pun yang berlaku secara kebetulan, tak ada. Perkataan kebetulan macam kita biasa guna dalam hidup kita tu, itu hanya orang kata-kata pinjaman je. Kebetulan jumpa awak kat sini. Kebetulan kita minum pagi kat sini sama-sama. Itu hanya orang kata cakap-cakap pinjaman. Tapi pada hakikatnya tak ada satu pun perkara yang berlaku melainkan ianya merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keyakinan dalam hati kita yang mesti terpasak dalam jiwa kita. Kenapa? Bila kita letakkan keyakinan ini dalam hati kita, percayalah kita akan jadi tenang dalam hidup ni. Hidup kita ni akan jadi tenang. Sebab apa? Kita tahu apa yang berlaku tu ketentuan Allah. Memang kita boleh merancang. Kita merancang nak jadi A, kita merancang nak jadi B, kita nak merancang buat perkara C, itu kita merancang. Kita boleh memulakan usaha, kita boleh berusaha bersungguh-sungguh, buat planning
buat strategic planning dan sebagainya. Itu atas dalam ruang dan kesempatan yang kita diberikan Allah Ta'ala. Kita ni ada, orang putih kata ada free will. Kita boleh memilih nak buat ke tak buat, nak buat cara ni ke nak buat cara ni. Itu kita boleh berusaha 100% untuk buat satu perkara, nak menjayakan satu perkara. Ini semua di bawah kawalan kita yang Allah Ta'ala beri pada kita sebagai manusia. Tapi ingat bahawa bila ketentuan berlaku, itu adalah hak Allah Ta'ala. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kat situlah nanti, kalaulah daripada awal kita tak letakkan, tak gantungkan hati kita pada Allah, percayalah, akibatnya nanti bila sesuatu yang berlaku ditentukan oleh Allah tak sama seperti mana yang kita nak, kat situlah akan datang ujian besar terhadap keimanan kita. Yang keimanan tentang takdir itu sendiri. Apa yang dikatakan sebagai iman pada qada dan qadar. Sebab bila kita letakkan Allah Ta'ala sebagai penentu perkara-perkara yang berlaku, dan perkara itu berlaku, maka kita sebagai hamba Allah, kita hanya boleh terima saja. Kena terima, kena sabar, kena redha. Dan orang putih kena accept lah. Accept lah, terima tanpa, bahasa kita mudah tanpa dan tanpa lah. Bila sesuatu yang berlaku tu ditentukan oleh Allah, jangan ada rasa dan dalam hati kita. Jangan rasa tak puas hati, jangan rasa bengkak hati, jangan rasa jauh hati, jangan rasa terasa hati, jangan rasa patah hati. Tu jangan. Sebab yang menentukan tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contohlah, daripada kecil dulu kita belajar kan, ramai antara kita yang belajar nak jadi apa. Dia nak jadi apa kecil-kecil dulu, masa sekolah rendah, bila cikgu tanya nak jadi apa, jadi cikgu. Biasa budak-budak ni tak cikgu, askar. Sekarang ni tambahlah bomba, ada abang bomba kan. Benda-benda ni je lah. Aziz nak jadi apa dulu kecil-kecil? Polis. Nampak, polis. Tapi bila dah besar tak jadi pun. Daripada kecil mana ada kata, apa cita-cita awak? Saya bercita-cita nak jadi kerani serantau Muslim. Tak ada lah. Ngarut lah. Tak ada kecil-kecil tu. Serantau Muslim pun tak kenal lah berjadah ni. Serantau Muslim ni buah ke, makanan ke, tak tahu kan. Tapi tiba-tiba kita dah jadi. Siapa yang tentukan kejadian ni? Itu je. Jadi takkanlah kita nak memberontak. Apa dah jadi seorang Muslim ni, aku nak jadi cikgu, aku nak jadi polis, kenapa Allah Ta'ala takdirkan aku gini, kenapa. Itu tak boleh. Kita tak boleh. Nampak tak? Sebab itulah yang Habib kata, bila ditentukan saja berlaku, maka kita kena accept. Itu namanya redha. Redha ni maknanya kita accept. Hati kita terima bersih 100% atas keyakinan Allah yang tentukan. Dan bukanlah bermakna tak boleh kita nak berusaha untuk berubah. Boleh. Okey, dah jadi serantau Muslim, katakanlah sekarang jadi kerani akaun. Mana boleh jadi kerani akaun? Bercita-cita nak jadi presiden serantau Muslim contohnya. 10 tahun lagi tak ada masalah. Cita-cita kan, apa salahnya? Bila nak jadi presiden serantau Muslim, kenalah jadi membesar kan. Jadi presiden besar. Itu contoh, itu sebagai selingan. Jadi sama aja, kadang-kadang dulu masa kecil-kecil sekolah menengah, bercinta-bercintaan, orang kata cinta monyet ni kan, entah dengan siapa kan. Bercinta-bercintaan, gila-gila sampai SPM fail lah apa kan. Tiba-tiba bila kahwin orang lain. Benda pula macam ada apa-apa je, tapi tak tahu kan, cerita orang lain. Bercinta-bercintaan dengan orang lain, tapi bila kahwin dengan orang lain, orang yang tak pernah kenal semua hidup waktu. Siapa yang tentukan? Allah. Takkanlah kita nak
Takkanlah kita nak nak protes, takkanlah kita nak melawan dan sebagainya. Jadi ini perkara yang akan sentiasa berlaku. Percayalah, apa yang selalu sebut kita dalam hidup ni akan sentiasa diuji oleh Allah Taala dengan beberapa perkara. Pertama, Allah Taala akan uji ketaatan kita. Kita taat ke tak taat dengan perintah dia? Kita taat tak ke tak taat dengan apa yang dia larang? Ini ujian ketaatan. Allah suruh kita semayang, semayang tak? Bila semayang, itu taat. Allah larang kita daripada mengumpat, kita jauhi mengumpat. Itu tanda kita taat pada perintah dia. Maknanya Allah uji kita dengan perintah dan larangan. Ini ujian ketaatan nama dia. Yang kedua, Allah Ta'ala uji kita dengan ujian kesyukuran. Bersyukur tak bersyukur? Contohnya Allah Ta'ala beri kita nikmat yang banyak. Daripada kecil kita belajar, lulus penilaian UPSR, mudah je. Lepas tu masuk sekolah baik-baik, dapat SPM, sekolah bagus, sekolah cenderah kan, dapat SPM baik. Lepas tu masuk sekolah, masuk universiti pula pun result bagus, kemudian dapat kerja bagus, kemudian dapat gaji besar. Allah Ta'ala uji kita dengan nikmat yang macam-macam. Persoalannya, bersyukur tak? Sebab nikmat ni wajib disyukuri. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Nikmat Tuhan engkau tu maka engkau zahirkanlah kesyukurannya. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat bahawa pada hari itu, yakni hari kiamat, segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kat dunia akan ditanya. Ditanya tentang apa? Syukur ke tak syukur? Ini ujian syukur. Semua orang kena. Sebab itulah bila kita dapat nikmat, pertama yang wajib kita buat ialah bersyukur. Bersyukur pada Allah. Sebab kita yakin itu datang daripada Allah. Kalau kita tak bersyukur, maknanya kita kufur. Lawan syukur ialah kufur. Kalau kufur, fail. Maknanya kalau kita kufur pada nikmat Allah, kita tak ingat pun dalam hati kita bahawa nikmat tu Allah beri, itu tanda kita kufur. Wal'iyadzubillah. Tambah kita tak gunakan nikmat tu untuk taat pada Allah. Ada kereta tak guna untuk taat pada Allah. Kereta pergi enjoy je, tak pernah pergi masjid pun. Contoh, duit banyak tapi tak pernah infak fisabilillah, tak pernah tolong kawan-kawan kita Palestin, sampai seorang Palestin datang ke negara kita dan minta apa untuk dapat rawatan sebagainya, kita tak kisah pun. Duit banyak tapi sedikit % pun tak pernah kita beri pada kawan-kawan Palestin kita. Allah Ta'ala akan tanya. Itu ujian syukur terhadap nikmat. Yang ketiga, Allah uji kita dengan ujian sabar. Ujian sabar. Dengan Allah uji kita, Allah beri kita apa yang dinamakan sebagai musibah. Musibah ni makna sesuatu yang kita tak suka pada nafsu kita. Apa contoh? Miskin, kekurangan harta, sesak. Bila 17 hari bulan, 18 hari bulan, 20 hari bulan, tengah bulan, sesak je kan. Itu ujian. Kekurangan nyawa, orang-orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Kekurangan harta benda, kekurangan hasil mahsul, klien kita berkurangan, contohnya kan. Semua ujian musibah. Tujuannya apa? Allah nak uji kesabaran kita. Sebab orang yang sabar dalam menghadapi ujian musibah, innallaha ma'as sabirin. Allah janji Allah bersama orang yang sabar. Maknanya siapa sabar dia akan dapat Allah. Dan ujian yang terakhir yang paling susah kali, yang namanya ialah ujian keimanan. Ini yang kita bincang tadi, yakni bila mana Allah Ta'ala menentukan satu takdir pada diri kita. Biasanya manusia ni kalau takdir tu kena dengan apa yang dia nak, dia sukalah. Sampai lupa diri kan. Lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Itu dia. Tapi yang paling berat ialah bila Allah Ta'ala uji dengan takdir yang kita tak suka.
Takdir yang tak ikut kehendak kita. Belajar macam nak gila, tiba fail contohnya. Pecinta bukan main gila, tiba-tiba clash contohnya. Berpisah, bercerai dan sebagainya. Buat bisnes dah kaya raya, tiba-tiba bankrupt contohnya. Jadi semua kita ingat, tak ada satu pun perkara yang berlaku melainkan semua dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang susah sebenarnya. Dia menguji keimanan. Masa PKP, berapa ramai orang kita, orang Melayu kita sendiri yang orang kata angkat bendera putih. Itu dia. Jadi percayalah, ujian-ujian ini, ujian ketaatan, ujian kesyukuran, ujian kesabaran, ujian keimanan ini, dia akan sentiasa berulang-ulang dalam hidup kita. Dia akan datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Dia tak akan berhenti selagi nafas kita ni ada dalam diri kita. Kena ingat perkara ni. Kenapa jadi begini? Sebab kita dah jawab dalam kuliah-kuliah yang lepas, kerana hidup ni memang untuk diuji Allah. Allah jadikan kita ni, mati kita, hidup kita, memang Allah Ta'ala nak uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang di antara kamu yang paling baik amalannya. Maknanya natijah daripada ujian-ujian Allah yang Allah Ta'ala nak tengok ialah amalan kita sebenarnya. Natijah, hasil daripada ujian-ujian yang kita lalui ni, daripada kecil sampai ke besar sampai ke tua ni, adalah untuk melihat hasil amalan. Kenapa amalan? Sebab amalan inilah yang akan dinilai besok di akhirat. Kan? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam Al-Quran menyebut dalam suratul Jumu'ah. Dalam suratul Jumu'ah Allah Ta'ala menyebut, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya mati, kematian yang kamu cuba lari daripadanya. Memang manusia semua cuba lari daripada mati. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati itu akan datang menemui engkau. Tu dia. Tak payah cari, tak payah lari, memang dia akan datang menemui engkau. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan. Engkau suka ke tak suka, engkau akan dikembalikan kepada Allah, alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum, dan dia akan mendedahkan balik, menceritakan balik, bongkau semulalah, bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang telah engkau lakukan ketika hidup di dunia. Tengok perkataan tu tuan-tuan, ta'malun, apa yang engkau amalkan. Ini yang kita sebut tadi, amal itulah yang akan diperhatikan Allah. Amal itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, oleh kerana itulah, jangan kita anggap membaca Bismillahirrahmanirrahim ni perkara yang kecil. Walaupun memang hukumnya kalau di luar solat, dihukumkan sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila mana nak melakukan sesuatu perkara yang baik-baik. Nak makan contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum contohnya, nak membaca contoh, nak buat kerja pejabat contoh, nak masak contohnya, nak buat apa saja yang baik-baik, tak ada masalah, dihukumkan sunat. Kalau buat benda tak baik, jangan baca bismillah pula. Nak mengompak tengah malam, Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Nak isap rokok, Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Ada orang isap rokok, baca bismillah. Kalau buat benda tak baik, kalau buat benda makruh,
tiba-tiba baca bismillah, makruh hukum dia. Tapi isap rokok tak makruh kan? Isap rokok haram kan? Betul? Mana ada orang kata isap rokok makruh? Yang sebut isap rokok makruh ni cuma ustaz yang isap rokok. Kalau ustaz tu isap rokok, memang dia kata makruh aja isap rokok ni. Tapi ikut fatwa dunia memang semua kata haram. Orang nak marah saya, marah lah. Nak mencuri, nak merompak, nak berjudi contohnya, nak berzina, baca bismillah. Nak buat benda haram, baca bismillah, haram hukumnya. Kalau baca bismillah dengan niat menghina nama Allah, jadi murtad. Wal'ayazubillah. Itu dia. Itu di luar solat. Dalam solat, untuk kita mazhab Syafi'i, wajib baca bismillahirrahmanirrahim, sebab dia termasuk ayat dalam suratul Fatihah. Baik, bila kita membaca bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita, pertama tadi kita sebut, kita gantungkan diri kita pada Allah. Kita ni tak ada apa-apa, kita tak ada kuasa, kita tak ada kemampuan, kita tak ada kekuatan. Kita serah pada Allah. Kita nak buat kerja ni, tapi kita serah pada Allah. Ada dua lagi yang kita minta bila kita baca bismillah. Yang pertama ialah tujuan kita memohon keberkatan. Mohon keberkatan daripada Allah. Supaya dengan keberkatan itu akan mendekatkan kita pada Allah. Ini kita dah bincang panjang dulu dalam kelas-kelas sebelum ni tentang barakah. Barakah ni yang hanya boleh beri Allah je. Yang lain tak ada siapa boleh beri barakah. Yang orang-orang biasa sebut-sebut nak minta berkat ni, nak minta berkat ustaz ni, salam cium tangan nak minta berkat ustaz, itu cuma cakap-cakap pinjam je lah. Tak ada ustaz boleh beri berkat. Tak ada tok guru yang boleh beri berkat, tak ada. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pun, keberkatan majlis ilmu ni bukan majlis ni yang beri, bukan kuliah ni yang beri. Keberkatan semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang dah. Tabarakallazi biyadihil muluk. Kita dah bincang dah ayat tu. Yang maha berkat ni Allah Taala. Dia yang memberi berkat. Dia maha berkat dan dia yang memberikan keberkatan kepada yang lain. Allah Taala beri berkat kepada kitabnya Al-Quran. Kitabun anzalna ilaika mubarakun. Ini kitab yang kami turunkan padamu wahai Muhammad, mubarakun. Allah Ta'ala beri keberkatan kepada Masjidil Haram, tanah haram, haramain. Allah Ta'ala beri keberkatan kepada majlis-majlis ilmu. Siapa duduk dalam majlis ilmu dapat keberkatan daripada Allah. Jadi bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita nak minta keberkatan. Keberkatan bila mana kita buat suatu amalan, suatu pekerjaan tu, kita dapat keberkatan. Sebab dengan keberkatan itu, kerja buat yang kita buat tu akan melempahkan pelbagai kebaikan pada diri kita. Pelbagai kebaikan pada diri kita dan juga pada orang lain. Dan yang lebih penting, pekerjaan itu dapat mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Makan tu memanglah rezeki daripada Allah. Kita makan dengan bismillah pula, dapat keberkatan daripada Allah. Kita makan, kita dapat tenaga. Makan nasi dapat karbohidrat, makan sayur dapat vitamin, makan daging dapat protein, makan telur dapat protein, masuk dalam perut, jadi darah daging kita, jadi tenaga, menggerakkan kita untuk apa? Kuat datang kuliah contohnya, kuat bangun tahajud contohnya, kuat baca Quran contohnya. Itu berkatlah. Kita buat kerja makan je, makannya sekadar masuk mulut, ngap 3-4 kali ngap, telan. Rasa sedap ayam, sedap daging, sedap ikan kan. Tapi dia punya keberkatan tu menyebabkan kita bertenaga, jadi rajin beribadah, rajin tolong orang. Suka buat kerja baik, suka menolong, membantu orang yang dalam kesusahan.
Jiwa kita jadi lapang bila menolong orang. Ini semua keberkatan. Itu nama keberkatan. Dan yang pentingnya keberkatan itu membawa kita dekat pada Allah. Bersyukur kita pada Allah, dapat rezeki, dapat gaji, dapat murah rezeki, dapat tolong orang, dapat ini semua ni kita balikkan pada Allah dan hati kita makin dekat dengan Allah. Kita bertambah-tambah pahala kita, kita punya akaun pahala kita bertambah-tambah. Ini nama keberkatan. Ini namanya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang kedua, bila baca Bismillahirrahmanirrahim, ianya menjadi satu permohonan, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala supaya perbuatan ataupun pekerjaan yang kita lakukan itu berjaya mencapai maksud yang dicita-citakan. Maknanya bila kita buat satu kerja, kita gantungkan diri kita pada Allah, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita memulakan kerja itu dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Maknanya di situ dah ada keyakinan kita bergantung. Bergantung ni maknanya apa? Bertawakal pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah berazam nak buat satu perkara, nak mulakan satu perkara tu, kita dah bertawakal pada Allah. Bukan yang jenis dah buat kerja bersungguh-sungguh, ujung barulah kita bertawakal pada Allah, ya. Awak kena buat kerja sungguh-sungguh, kena berstudy rajin, kena bangun tengah malam, kena buat kerja rumah, buat latihan gini. Kamu kena buat semangat. Kamu boleh. Akhir nanti barulah kita bertawakal pada Allah. Itu salah. Itu ajaran salah. Tak boleh gitu. Daripada awal lagi dah apa? Dah kena Bismillah, dengan nama Allah. Baik. Habis minta 1 minit lagi. Tadi start lambat. Start lambat 1 minit, kita minta 1 minit lagi. Baik. Jadi maknanya memulakan satu kerja yang baik tanpa basmalah menyebabkan berkurangnya keberkatan dalam hasil kerja tersebut. Mungkin kerja itu nampak settle tapi keberkatannya tak ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalamin aw amrin zibalin la yuftah bi zikrillah azza wa jal fa huwa abtar aw qala aqta. Setiap kataan atau urusan yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, yang dengan baca basmalah lah, maka dia cacat atau terputus, maknanya kurang keberkatan. Kurang keberkatan. Jadi itulah sandaran kita, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya kita berusaha, kita berlatih, kita mendidik diri kita supaya memulakan apa sahaja perkara yang baik-baik, apa sahaja perkataan yang baik-baik dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak dia mengajar kita supaya kita bila dah baca Bismillah ni takkan nak buat maksiat pula, kan? Itu dia. Bila baca Bismillah ni teringat Allah, takut kita nak buat maksiat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini dapat memberi manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bicara kepada Abi di atas yang kuliahnya berkenaan dengan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buka dulu, sekiranya ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan. Sekiranya tak ada, insyaAllah baik kita tangguhkan dulu kuliah kita berkali ini dengan tasbih kafarah dan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله.